Alhamdulillah hari ini kami di pihak Agrobank amat berbesar hati kerana dapat bekerjasama dengan Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara JKKN dalam Iftar 2020 KL 2025. Saya tengok alhamdulillah nampaknya sambutan amat menarik. Saya rasa ada dalam 5,000 orang. 5,000 orang dan kami menyediakan makanan percuma untuk golongan masyarakat Kuala Lumpur untuk berbuka puasa dan kita juga memberi sumbangan berbentuk zakat kepada beberapa pertubuhan anak yatim dan pelajar-pelajar asnaf daripada Universiti Islam Antarabangsa. Jumlah zakat dalam 10,000 dan kita ada lagi sumbangan asnaf yang lain yang kita bagikan. Dan program-program ini kita buat di seluruh Malaysia juga, pembahagian bubur lambuk, dan kita memilih dalam 8 buah masjid di luar bandar untuk hosting buka puasa kepada jemaah-jemaah dan masyarakat setempat di luar bandar, dan kami juga ada memberikan sumbangan berbentuk zakat kepada lebih 12 tempat di seluruh Malaysia. Dan ini adalah yang terbesar yang kita cooperate bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Untuk JKKN ini pertama kali dan kami lihat sambutan amat menarik dan amat membanggakan, dan kami berharap dapat meneruskan usaha ini bersama JKKN di masa-masa akan datang, insya-Allah. Mungkin itu salah satu perancangan yang kita boleh buat. InsyaAllah kita ada banyak usahawan makanan dari seluruh Malaysia yang kita boleh together we build a bigger. Kita buat satu iftar perdana yang lebih besar bersama JKKN di masa akan datang, insya-Allah. Ya, sebenarnya kalau ikutkan dari segi penganjuran Iftar Eid KL ni, ia bersifat community based, dan bila kita adakan di Dataran Merdeka, matlamat utama kita adalah untuk meraihkan bersama-sama dengan komuniti warga kota. Jadi kita memilih tempat yang bersesuaian, yang mana menjadi tumpuan bukan setakat warga kota, malahan juga pelancong-pelancong asing, supaya mereka dapat merasai dan juga menikmati dan juga mengalami sendiri budaya berbuka puasa di negara Malaysia. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, cuaca alhamdulillah masih menyebelahi penganjur. Cuma semalam memang kita terlibat dengan hujan lebat, tetapi itu tak mematahkan usaha kami sebenarnya untuk terus memastikan penganjuran Iftar Eid KL yang bersifat base community ini akan terus dilaksanakan. InsyaAllah kita akan cuba lagi meningkatkan dari segi kemudahan logistik seperti penyediaan kemah, penyediaan surau yang lebih sesuai kepada pengunjung-pengunjung yang hadir, dan itu adalah usaha dan juga matlamat kami lah bagi penambahbaikan program Iftar Eid KL pada tahun-tahun akan datang. Kita sasarkan untuk kita ada 4 hari iaitu pada 15, 16, 22 dan juga 23, dan sasaran kami pada tahun ini ada lebih kurang dalam 40 ke 45 ribu untuk 4 hari yang terlibat. Jadi kalau kita lihat hari ini memang dipenuhi dengan lautan manusia yang berada di Jalan Raja dan juga di atas padang Dataran Merdeka, dan kita harap untuk 2 hari lagi pada 22 dan 23 akan disambut juga dengan kehadiran warga kota yang ramai, pengunjung-pengunjung dan juga pelancong-pelancong asing yang datang, yang sama-sama untuk merasai bagaimana pengalaman berbuka puasa di Dataran Merdeka dan di Malaysia itu sendiri.